Muatah ni deh. Selesai saja hari ketiga, tamat dah lah hari ni di BYD HQ tu. Bagi orang hot, saya nak bagi peher betapa simpelnya komponen dari kereta BYD EV ni, di mana dia boleh menjimatkan kos servis jangka masa panjang, pakai 5-6 tahun. Memang jimat lah dia punya kos servis. Boleh tengok ni. Ni bahagian atas ni, orang ni tengah akak ni, kiranya macam otak dia. Sinilah dia control go ni, semua dah tu. Lepas tu bahagian bawah tu adalah motor dia. Motor yang menggerakkan kereta. Tak kira lah besar mana dia. Atau 3 ke atau 2, itulah yang menggerakkan kereta tu. Tengok, dengan dua benda ni dia boleh gerak berhenti macam-macam. Region kuasa balik masuk dalam bateri. Habis boleh tengok betapa simpelnya dalam bahagian motor untuk kereta EV BYD ni. Dan betapa simpelnya untuk repair, untuk servis. Memang menjimatkan, tak sakit kepala. Boleh tengok sedikit deh dalam dia lagu mana.